Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hazrat Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Al-Quran adalah pemberi syafaat yang syafaatnya diterima, dan sebagai pembela yang mana pembelaannya dibenarkan. Siapa yang meletakkan Al-Quran di hadapan, Al-Quran akan membawanya ke syurga. Siapa yang meletakkan Al-Quran di belakang, maka Al-Quran akan mencampakkannya ke dalam neraka. Hazrat Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Al-Quran adalah pemberi syafaat yang syafaatnya diterima, dan sebagai pembela yang pembelaannya dibenarkan. Siapa yang meletakkan Al-Quran di hadapan, Al-Quran akan membawanya ke syurga. Siapa yang meletakkan Al-Quran di belakang, maka Al-Quran akan mencampakkannya ke dalam neraka. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis ini bermaksud bahawa jika Al-Quran mensyafaati sesiapa sahaja, syafaat Al-Quran itu akan diterima oleh Allah SWT. Maksud daripada pembelaan Al-Quran telah dijelaskan pada hadis yang ke-8, yakni Al-Quran akan merayu di mahkamah Allah SWT bagi meninggikan darjat mereka yang menurut perintah-perintahnya, sementara mereka yang tidak menghiraukan hak-hak Al-Quran akan menuntut, kenapa engkau tidak menunaikan hak-hakku? Sesiapa sahaja yang menyimpan Al-Quran dengan baik, yakni dengan menurut perintah Al-Quran dan menjadikannya sebagai peraturan hidup, maka Al-Quran akan membawa orang itu ke dalam syurga. Manakala sesiapa yang membelakangkan Al-Quran, yakni tidak mengikutinya, maka tidak ragu-ragu lagi, Al-Quran akan mencampakkannya ke dalam neraka. Pada pendapat saya, ini kata pengarangnya, bersikap acuh tak acuh terhadap Al-Quran juga termasuk dalam maksud meletakkan Al-Quran di belakang. Banyak hadis yang memberi amaran terhadap bersikap acuh tak acuh terhadap Al-Quran. Di dalam kitab Sahih Bukhari ada sebuah hadis yang panjang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan melihat sebahagian daripada balasan di akhirat. Allah SWT telah memperlihatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam keadaan seseorang yang kepalanya dihentakkan dengan batu. Hentakan itu begitu kuat sehingga kepala itu hancur. Apabila ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau diberitahu bahawa Allah SWT telah mengajarkan Al-Quran kepada orang tersebut, tetapi dia tidak pun membacanya pada waktu malam, dan tidak juga beramal dengannya pada waktu siang. Oleh kerana itu, siksaan yang sedemikian akan berterusan ke atasnya sehinggalah ke hari kiamat. Semoga Allah SWT menerusi rahmatnya, melindungi kita daripada azab Allah itu. Sememangnya Al-Quran yang suci adalah satu nikmat yang sangat besar. Apa-apa sahaja azab yang dikenakan kerana tidak mengindahkan Al-Quran adalah patut. Allah tahu betul lah kita kerja Al-Quran.